KWSP bersasar. Azmi Bugis mengeluarkan satu statement yang saya akan bacakan daripada mesej WhatsApp beliau kepada saya. Ini adalah FAQ rasmi PGIRM dalam braket versi penegasan strategik. Okey, nombor 1, bertangguh bersyarat atau bertangguh selama-lamanya. Dengar baik-baik ya. Jawapannya, penangguhan bersyarat mempunyai tempoh dan syarat yang jelas. Penangguhan tanpa had berlaku apabila tiada jawapan diberikan walaupun dokumen telah diterima secara rasmi. PGIRM telah memberikan tempoh munasabah sebelum ini 30 hari. Tiada maklum balas bertulis diterima. Surat susulan kiri meletakkan tempoh selama 14 hari. Jika selepas ini masih tiada jawapan, maka rekod akan bercakap dengan sendiri. Dalam pentadbiran yang telus, jawapan bertulis bukannya beban, ianya tanggungjawab. Jadi saya minta dengan pihak menteri yang ada, yang ditujukan surat tu, jawab. It is not a burden. It is your responsibility. Sebab itu anda dibayar gaji. Anda diberikan pangkat menteri. Anda diberikan penghormatan yang berhormat sebagai menteri. Kalau kamu tak boleh jawab ni, buat apa kami nak bagi semua tu untuk you? Faham? This is your job. Tanggungjawab. Responsibility. Bukan burden. You must answer the letter. Okay. Point number 2. Cadangan dividen ke akaun fleksibel hanya mimpi di siang hari. Ni adalah number 2. Soalan yang ditanyakan oleh siapa-siapa lah ya. Don't know who. Jawapan daripada Azmi Bugis, cadangan dasar bukan mimpi. Ianya menjadi mimpi hanya jika enggan dipertimbangkan atau tidak dijawab. PGIRM, sebuah NGO yang berdaftar dengan ROS, tidak meluluskan dasar. PGIRM mengemukakan cadangan mewakili keperluan pencarum. Dalam sistem yang matang, mature sistem, cadangan dijawab dengan hujah, bukan dibiarkan tergantung. Again, ball back in your court, minister. You know who you are. Mana-mana minister yang ditujukan surat ni, dia perlu berikan jawapan dengan hujah, bukan dia akan tergantung. Ya, kalau biarkan tergantung, kita nak panggil dia apa? Cuba your comment. Okay, number 3. Kenapa kerajaan mengelak beri jawapan? Ya, ini berat sikit tu saya cakap, tapi saya terpaksa cakap. Okay. Jawapannya, PGRM tidak membuat tuduhan, namun fakta berikut boleh disahkan. Email rasmi dihantar dengan tempoh 30 hari diberikan. Tiada maklum balas bertulis diterima. Surat susulan dihantar dan telah dicop terima. Tempoh 14 hari kini berjalan. Rakyat berhak menilai sama ada tindakan tersebut mencerminkan kecekapan dan ketelusan yang diharapkan. Diam juga satu bentuk jawapan, tapi bukan jawapan yang meyakinkan. Diam mungkin bermakna bersetuju kalau awak masuk meminang, tapi dalam hal ni kalau diam maknanya you're not sure. Susah jadi kalau jadi kerajaan, you're not sure. Ini pentafsiran rakyat. Saya juga seorang rakyat. Saya bukan AJK PGRM. Tidak. Tapi saya seorang rakyat. Ini perspektif rakyat ya. Ada nombor 4 lagi. Ada nombor 4. Peluang pencarum untuk Ramadan Aidilfitri 2026 tinggal angan-angan. Jawapannya, PGIRM memahami realiti tekanan kos sara hidup. Namun, keputusan dasar berada di tangan pihak yang berautoriti.
PGIRM hanya memastikan suara pencarum direkod dan dihantar melalui saluran yang sah. Jika peluang itu terlepas, sejarah akan menunjukkan bahawa permohonan telah dihantar tepat pada waktunya. Rekod tidak pernah berbohong. Ini kata-kata jawapan Azmi Bugis, ya. Okey, nombor 5. Dulu kata berhenti mendesak, sekarang tangguh bersyarat. Jawapannya, dalam advokasi dasar, strategi berubah mengikut keadaan. Yang berubah adalah prinsip. Yang tidak berubah adalah prinsip. PGRM memilih pendekatan berfakta dan berperingkat-peringkat, bukan retorik bermusim. Lebih baik bergerak dengan disiplin daripada bercakap tanpa rekod. Very good. Kudos to you, Azmi. Azmi ni memang satu orator yang hebat. Dari dulu kita tahu benda ni. Okey, nombor 6. Ada yang berkata, sudah-sudahlah beri harapan. Jawapan Azmi Bugis, harapan bukan ciptaan PGIRM. Harapan itu lahir daripada kesulitan sebenar pencarum. PGIRM tidak menjual janji. PGIRM mengemukakan dokumen. Jika dokumen dijawab secara rasmi, isu ini selesai. Jika tidak, rakyat akan melihat siapa yang benar-benar konsisten dengan prinsip accountability. Ada lagi 7 ni, banyak dia bagi ni. Kenapa pilih bersasar? Kenapa pilih bersasar? Semua orang ada masalah masing-masing. Ini soalan segelintir orang. Siapa saya tak tahu lah, ya. Bersasar bukan pilih kasih. Ini jawapan daripada Azmi Bugis ni. Bersasar bukan pilih kasih, tetapi menumpukan pada mereka yang paling terdesak, yang paling infected ni. Jika tuntutan difokuskan serentak untuk semua tanpa pertimbangan, ianya akan gagal. Menepati keperluan pencarum, terpinggir dan membazir tenaga serta rekod. PGIRM bergerak atas rekod dan dokumen sah, bukan emosi. Not emotional ni. Kita gerak menggunakan rekod, menggunakan data. Ya, saya bukan sebagai PGIRM, tapi saya rasa, I'm just, reading what he's saying lah. Okey, kenyataan penuntut strategik. PGIRM tidak bersaing dengan sesiapa. PGIRM hanya memastikan bahawa setiap surat rasmi yang dihantar tidak tenggelam tanpa jawapan. Institusi yang kukuh tidak takut kepada dokumen. Institusi yang yakin tidak mengelak daripada menjawab secara bertulis. Selebihnya biarlah rekod yang menentukan. Sekian, terima kasih oleh Azmi Muhammad Tahir, Presiden PGIRM. So, saya bukanlah siapa-siapa sangat. Saya rakyat macam kamu je. Saya menyokong kata-kata Encik Azmi Bugis, ya. Kasnya yang mengatakan bahawa institusi yang kukuh tidak takut kepada dokumen, institusi yang yakin tidak akan mengelak daripada menjawab secara bertulis. Kalau ada sebab yang kukuh untuk menafikan tuntutan pencarum KLBSP untuk mengeluarkan sebahagian atau sepenuhnya wang mereka untuk tujuan membayar hutang dan lain-lain yang menyempitkan hidup mereka pada hari ini, ya, saya tahu wang KLBSP itu wang persaraan, tapi pada masa ini mereka menghadapi masalah. Ada benda-benda yang menyempitkan hidup mereka sehingga mereka susah, sesak dan bernafas. Ya, kalau kerajaan ada sebab untuk menahan wang KLBSP lagi tu, dia kena kemukakan, kena bagi tahu, kena ceritakan, kena luahkan. Kerajaan kena beritahu, oh kami tak boleh benarkan atas sebab ini. Sebab pencarum yang minta ni betul-betul terdesak. Bukan dia orang minta suka-suka. Ya, tak ada pencarum saya percaya yang akan ambil duit tu dan pergi Pulau Tioman ke bercuti ke apa, tak. Mereka akan gunakan paling utama lah untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka yang jadi tertunggak
sampai mereka jadi blacklist dan CITOS dan SECRIS. Mungkin juga kalau ada jumlah yang cukup banyak, mereka akan menyelesaikan bankruptcy mereka. Ya, saya rasa kebanyakan bercara benda pertama yang dia akan buat ialah benda ni. So, pihak kerajaan jawablah apa surat yang dihantar oleh PGRM yang ditulis oleh Azmi Muhammad Tahir. Please, thank you very much. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama harapkan yang terbaik. Saya dah buat apa yang saya mampu. Saya harap you all akan doakan. Jangan lupa share, like dan follow.